Pernah terfikir nak dapatkan kulit cerah dan halus secara semula jadi tanpa perlu guna produk mahal yang penuh bahan kimia? Rahsianya sebenarnya mudah dan ada di dapur anda. Masker wajah dari bubuk kayu manis dan minyak kelapa darah sangat mudah disediakan, tetapi kesannya sangat luar biasa. Campurkan 1 sudu teh bubuk kayu manis dengan 2 sudu teh minyak kelapa darah asli. Gaul rata hingga menjadi pes yang sebati. Sapukan pada wajah yang bersih, elakkan kawasan sekitar mata dan bibir. Biarkan selama 10 hingga 15 minit supaya bahan aktif dapat meresap ke dalam kulit, kemudian bilas dengan air suam hingga bersih. Kayu manis mempunyai sifat antibakteria dan anti radang yang membantu melawan jerawat serta merangsang peredaran darah, menjadikan kulit nampak lebih cerah, segar dan berseri. Minyak kelapa pula kaya dengan antioksidan dan asid lemak semula jadi yang melembabkan kulit secara mendalam serta memperbaiki tekstur kulit yang kasar dan kering. Amalkan masker ini 2 kali seminggu untuk hasil terbaik dan perubahan yang ketara. Anda akan dapat kulit yang lebih cerah, halus, lembut dan berseri tanpa perlu berbelanja besar atau menggunakan bahan kimia berbahaya. Cubalah hari ini dan alami sendiri rahsia kecantikan semula jadi yang mudah. Menhits kesan ini.